الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Hai, saya Idham. Saya Ponik. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin. Dan semoga perjalanan anda balik kampung sentiasa lancar. Dah kecil tak boleh pegang duit banyak-banyak. Okey, Assalamualaikum. Kami dari Azzaitun Bangi mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin. Assalamualaikum. Saya Saiman. Saya Zarif. Saya Aisyah. Kami dari Azzaitun Sungai Buloh ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin. Hai, saya Syira. Saya Hani. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin. Hati-hati balik kampung. Assalamualaikum. Saya Azizi dari Azzaitun Bangi ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin. Bye. Okey, hai. Assalamualaikum. Nama saya Syukri daripada Azzaitun Serampai yang mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya TC Muhammad Fakrullah bin Muhammad Siddiq mengambil kesempatan ini ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima olehnya dan semoga kita kembali kepada fitrah dan semoga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Wan daripada Azzaitun Bangi. Okey, raya dah nak dekat. Mana yang nak pulang raya ke kampung, lagi-lagi yang jarak perjalanannya jauh, hati-hatilah memandu. Saya ada pantun. 2 3 kucing berlari. Selamat Hari Raya Aidilfitri Plus Maaf Zahir dan Batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunus daripada Azzaitun Sungai Buloh. Dan di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin. Kita nak raya dah tak lama lagi. Sila pastikan kenderaan anda dalam keadaan yang selamat. Periksa kenderaan anda sebelum mulakan perjalanan untuk pulang ke kampung. Kalau nak cek kenderaan boleh cari kami. Okey. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya TC Azizul bin Adam daripada Azzaitun Group ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin kepada semua pelanggan-pelanggan yang sentiasa mendoa dan menyokong kami selama ini. Semoga berakhirnya Ramadan ini kita akan mendapat pelepasan daripada api neraka. Mudah-mudahan semoga kita mendapat manfaat di dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.